3 soalan famous tentang account gap. Pertama, simpan emas dalam account gap ni wajib tiap-tiap bulan ke? Jawapannya tidak wajib. Bila kita dah berdaftar jadi penyimpan emas public gold dan dah ada account gap, ianya takkan jadi satu komitmen untuk tuan-puan menyimpan setiap bulan. Ikut saja bajet yang tuan-puan ada. Kalau ada bajet untuk bulan ini, boleh simpan dalam account gap. Kalau tak ada bajet untuk bulan itu, tak apa kalau tak simpan pun. Tapi untuk kita untung dalam simpanan emas, simpanlah secara konsisten. 2. Boleh simpan serendah RM100 je ke dalam account gap? Jawapannya tidak. Minimum sahaja RM100. Tapi kalau kita simpan lebih dari itu, tak ada masalah. Ada bajet RM1,000. Top up RM1,000 dalam account. Dan kita akan dapat grade emas berdasarkan harga emas semasa. 3. Dah wajib bayar zakat ke bila simpan emas dalam account gap? Jawapannya, selagi tak cukup 85 gram dan tak cukup haul selama 1 tahun, maka tuan-puan belum layak lagi untuk keluarkan zakat emas. Faham? Dapat sesuatu? Nak mulakan tabungan dalam account gap? Boleh mesej saya untuk saya bantu langkah-langkah mudah mulakan tabungan emas secara percuma. Follow for more.